Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil la raiba fihi, amma ba'd. Subhanallah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Pertamanya kita merafa'kan syukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas izin daripada Allah, inayah dan hidayahnya, kita dapat pada malam ini berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengimarahkannya dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal yang kita lakukan, dan mudah-mudahan amal-amal kita dijadikan wasilah dan asbab oleh Allah Taala untuk diberikan rahmat kepada kita di dunia dan juga yang lebih penting di hari akhirat. Kerana mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala jualah yang akan melayakkan kita menjadi tetamu Allah Ta'ala di hari akhirat, yang akan dijemput untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah pada malam ni kita akan sambung kuliah maghrib kita menggunakan kitab kecil, kitab 50 hadis pilihan, siri yang pertama yang diterbitkan oleh Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Kita berada pada hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45 pada muka surat 77. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abi Amrah qala dakhala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-masjid ba'da salatil maghrib faqa'ada wahdah faqa'adtu ilayhi faqala ya ibna akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim daripada Abdurrahman bin Abi Amrah. Abdurrahman bin Abi Amrah ni ada juga ulama yang sebut nama dia adalah Yasir bin Amr bin Sa'labah. Ada yang mengatakan nama dia Bashir bin Amr bin Sa'labah. Ada yang kata namanya adalah dan juga nama lainnya, nama dia khilaf ulama lah. Tapi dah sebenarnya ada beberapa nama yang disebut oleh mereka. Antaranya Yasir bin Amr bin nama dia. Dia bukan sahabat Nabi, tapi dia adalah tabi'in. Tabi'in. Dia di kalangan dipanggil al-fuqaha as-sab'ah. Fuqaha yang 7 yang terkenal di Madinah. Dia adalah salah seorang imam di Madinah, ataupun rujukan ulama sezaman dengan dia di bapa dia tu Am bin Sa'labah bin Mahsan tu adalah sahabat Nabi. Dia tu tak sempat. Dia ni anak kepada mak dia, nama apa dia? Mak dia ni ada kaitan dengan Nabi. Ibu dia ni ada hubungan dengan Nabi juga. Mak dia ni dia macam mak dia dengan Nabi ni macam sepupu. Sebab dia berubah kan nama mak dia. Bin Muqawwim bin Abdul Muttalib, mak dia tu. Jadi belah mak belah pak lah. Jadi Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia bukan sepupu mak lain-lain. Satu tok wan, satu pak lah. Satu tok wan. Tapi tok nek dan lain. Sebab Abdul Muttalib isteri dia ramai. Salah sana Al-Muqawwim ataupun disebut Al-Muqawwam juga. Mak dia adalah anak kepada Al-Muqawwam dia lah, atau Al-Muqawwim tu. Mak dia nama apa? Hindun ke daripada? Mak dia nama Hindun. Hindun bin Al-Muqawwim. Itu apa dia. Dan
apa nama, itulah, dia ada kaitan juga dengan satu lagi. Dia ni ada hubungan, pak menakan dia adalah Kabsyah bin apa nama, Sabit, itu saudara kandung kepada Hasan bin Sabit. Pak menakan tu ada kaitan juga. Ini adalah cerita pak menakan dia kata wanda, saya tak ingat, Nabi ada hubungan lah dengan Hasan bin Sabit tu. Tapi balik cerita ni, Abi Amrah ni adalah, dia bukan sahabat Nabi, tapi dia adalah tabi'in lah, lebih dekat lagi Nabi. Dia meninggal tahun 101 Hijrah. Baik, dia kata, cerita dia sebut An Abdurrahman bin Abi Amrah qala, dia kata, dia yang sebut, dakhala Uthman bin Affan radhiyallahu an al-masjid bin Abi Amrah ni lah. Dia cerita bahawa dia sempat jumpa dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ni tak perlu diperkenalkan, dia adalah sahabat Nabi dan juga menantu Nabi SAW yang digelar dengan Zunurain, pemilik dua cahaya, kerana dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi, iaitulah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Jadi dua-dua ni anak Nabi ni berkahwinkan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang Nabi sangat segan dengan dia, malu kerana sifat dia yang sangat penyantun. Orang kaya di Madinah, dan juga sebelum tu lagi lah. Dan daripada Abdurrahman bin Auf juga yang kaya, Uthman bin Affan, yang banyak memberikan hartanya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Uthman, menantu Nabi. Nabi ada menantu Uthman bin Affan dan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kita kenal lah. Ada juga Abu Al-As, yang tu penantu Nabi juga, suami kepada Zainab. Tapi yang terkenal dua orang adalah Nabi, dan dua orang menantu yang jadi khalifah, dan dua orang pak mentua yang jadi khalifah, Abu Bakar dan juga Umar. Jadi bukan ini kan kerana kebetulan, tapi inilah satu benda yang ditentukan, cuma berlaku juga, berlaku dalam kehidupan kita, ini dalam kehidupan yang Nabi lalui. Jadi nak sebutnya Uthman bin Affan ni menantu Nabi dan sahabat Nabi yang terkenal, khalifah di zamannya pada yang ketiga. Cerita ni Abdurrahman bin Abi Amrah cerita, satu masa Uthman bin Affan masuk ke masjid selepas solat maghrib, lepas mayat maghrib ke, ataupun selepas selesai solat maghrib. Mungkin selepas Uthman duduk seorang-seorang dia. Faqa'atu ilaihi, maka kata Abdurrahman bin Abi Amrah, aku pun pergi duduk dekat dengan dia. Faqala, maka Uthman bin Affan pun berkata, ya bena akhi. Bila dia duduk sebelah Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman kata kepada dia, kepada Abdurrahman bin Abi Amrah, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak kepada saudaraku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang sembahyang isya dalam keadaan berjamaah, maka dia beribadat separuh malam tu. Wa man shallal subha fi jama'atin, dan sesiapa yang solat subuh dalam keadaan berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seperti mana dia solat subuh, sebab dia solat sepanjang malam tu. Seperti maka solat seperti dia telah solat telah berakan, iaitulah solat isya secara berjamaah, dan begitu juga solat subuh secara berjamaah. Dan hadis ini juga boleh difaham sebagai ditafsirkan dengan hadis yang lain, yang Nabi juga sebut, sebenarnya yang dimaksudkan dengan solat isya dapat separuh tu isya sahaja, dan dimaksudkan isya jemaah, faka'annahu qama nisfal lail, maka seperti mana dia sembahyang separuh malamnya. Wa man shalla al-isya'a was-subha jama'atan, Nabi sebut dua kali, siapa yang sembahyang isya dan subuh jemaah, kana lahu qiyamil lailah, maka dia seperti dia sembahyang sepanjang, berqiyamul lail sepanjang malam. Jadi nak abang kata apa, yang tadi tu macam solat subuh aja dapat penuh, isya separuh. Bila kita baca hadis yang lain, dia macam bagi tahu sebenarnya nak dapat penuh tu tak dapatlah solat sepanjang malam tu. Dia mesti digandingkan dengan
riwayat yang lain yang mana solat Isya tu berjemaah, subuh pun berjemaah. Ni saya rasa yang tu lebih patut diperhatikan, kerana itu lebih menerangkan dengan makna yang lebih jelas. Ada penuh sebab Isya dia tak buat jemaah, dia mesti buat Isya berjemaah dan subuh berjemaah. Dan hadis yang satu lagi tu dalam riwayat Sunan Abi Daud macam menyokong hadis yang kita baca dalam Sahih Muslim ni. Kata man shalla Isya jama'atan kana lahu ka qiyami nisfa, ataupun dia dapat nisfa separuh. Man shalla subh man shalla al-isya wal fajr jama'atan kana menepati maksud seperti dia solat dapat dua-dua tu baru dapat penuh. Kalau satu saja dapat separuh daripada malam tersebut. Itu lebih nampak lebih adil lah untuk orang yang solat Isya dan solat subuh berjemaah. Jadi kalau solat subuh berjemaah saja separuh juga macam solat Isya berjemaah. Tak dapat penuh lah. Nampak kalau buat dua-dua baru dapat. Ni solat Isya berjemaah ni kita dah sebut sekali dah. Dalam hadis yang lain kita dah jelaskan ada dua solat yang Nabi sangat tekankan, solat Isya dan solat subuh secara berjamaah. Sebab apa? Sebab ada hadis dan juga ada kataan para sahabat yang menunjukkan solat Isya dan subuh berjamaah ni solat yang payah dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Isya berjamaah. Karena kebiasaannya orang-orang munafik zaman Nabi, orang munafikun mereka tidak ada solat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Itu Nabi kata asqalu asqala 'ala al-munafiqin min salatil subhi wa isya jamaah. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik ini melebihi bisubha isya as-salat nazar. Kami dulu zaman Nabi dulu, bila kami tidak mendapati seseorang dalam solat subuh dan isya secara berjamaah, kunna idza faqadna rajula fi subhi wal isya, kami dulu tidak, bila kami tidak mendapati seorang itu dalam sembahyang subuh dan isya, dia tak main-main, asal nazan, kami akan sangka buruk kepada orang itu. Saya sangka buruk ni dia orang munafik. Zaman Nabi lah ada je tadi tu. Depa ketika khutbah dia pun lah orang yang Allah mengubai, dikatakan dia ni bila orang cakap tak khutbah dia marah. Dia pernah kata uskut, kata diam, kata uskut, fa inna Muhammadan yakhutub, diam, kata Muhammad sedang berkhutbah. Dia pula beritahu orang yang cakap. Tapi perkataan ni sia-sia lah. Kan wa iza qulta lisa haibika wal imam yakhutub yaumul jumaah asid wa qallama, kan kalau kamu cakap pada orang tu diam, dan kalau imam sedang berkhutbah, sia-sia lah perkataan tu, perbuatan tersebut lama. Tapi nak abang kata, nak tunjuk dia tu baik ingat tu, sampai tahap dia melarang orang cakap ketika khutbah. Ada dia punya kepura-puraan tu nampak macam dia betul-betul orang Islam, tapi di belakang dia rancang untuk memusuhi Nabi. Subuh dengan solat Isya berjamaah. Pasal apa Ustaz ingat? Pasal nak mangkit subuh ni bukan senang, nak kena orang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Yang lain tu boleh lagi, pada siang hari orang nampak. Tetapi kita ada buat kerja dah, kita tak ada sangat masalah. Tapi subuh ni time tidur, nak mangkit tidur tu payah. Kalau hujan pula pagi tu, kan 2 kali nak main tak main kan. Satu macam suruh tidur kan, dia punya bunyi tu nak mangkit payah. Kata kita apalah hari ni, lepas tak apa, esok lah. Macam tu lah perasaan tu. Ada hasutan pula, payah nak mangkit subuh jemaah. Isya ni pun sama juga. Isya ni kalau orang lama tu dulu sibuk lah, kalau orang munafikin mereka dah pergi buat, mereka Isya ni buat benda lain lah. Sebab tu Nabi pernah yang Isya ni buat, Nabi nak test. Bahkan Nabi kata, Nabi pernah waktu Atamah. Waktu Atamah ni lewat sikit, sehingga pernah Nabi lewat satu masa tu, sahabat-sahabat Nabi ni ada yang dah berdekur tidur. Bila berjumpa Nabi kata Rasulullah, ada wanita pun dah nak balik dah, anak-anak pun dah mula ngantuk dan tidur. Baru Nabi keluar, dan ketika Nabi keluar tu, bila nampak air guguran daripada rambut Nabi ni, dan Nabi berwuduk lah.
Dan Nabi kata laula an asyqa ala ummati, afdalnya dia boleh buat pada waktu apa nama, laula an asyqa ala ummati la amatuhum bis salah, apa nama, fi sulusiha apa nama, fi sulisi lain atau nisfa. Kalau dah tak macam aku, pasti aku suruh Aisyah ni pada sepertiga malam ataupun pada pertengahan malam. Si Nabi nak abang kata kena buat, kalau tak usah kan, boleh Aisyah ni lewat kan, elok buat lewat sikit ataupun pada lewat ni sepertiga malam lah, pukul 10 tu. Kita bagi 3 lah. Kalau kita malam ni mula ada maghrib sampai subuh, berapa jam tak? 9 jam macam tu, kurang tu lah. Antara 7 hingga 10 malam, itu lebih kurang, ataupun setengah. Time Isya tu time tu yang di kelas sepertiga. Kalau setengah malam ke 12 ke atas, 12 tu Ustaz main Isya. Orang dia menafik habis tak lah. Dia tu kat balik habis lah kan. Tapi kita tengok keadaan lah. Ulama bincang ni, dia kata kalau zaman kita ni kesesuaian lah. Zaman kita mungkin kita main awal. Tapi itulah, tengok situasi. Tapi kadang-kadang mungkin kita ada program, ada forum ke apa-apa, habis lewat, okey lah, main tak ada masalah. Boleh dilewatkan Aisyah. Laula asyum kalau nanti la watam ayu akhirah. Cuma nak bagi tahu, bila dilewatkan sembahyang ni, orang-orang munafik memang dia tak boleh tunggu, dia bukan balik. Dia pun ada urusan dia buat, dia bukan dia buat menyembang, dia buat kerja dia buat. Munafik ni suka menyembang. Nama Nabi suka menyembang juga. Pada akhir malam, pada malam ni suka menyembang mereka. Ada hadis yang menyebut tentang tak elok cakap apa, insya-Allah tu kan. Cakap yang sia-sia lah. Dan waktu subuh ni waktu ujian. Bahkan kita semua sedia maklum, subuh dan solat Isya berjamaah, pasti mereka mendatanginya sekalipun mereka itu merangkak. Nabi kata besarnya pahala fadilat orang yang solat subuh secara berjamaah dan solat Isya secara berjamaah. Dan hadis pada malam ni pula dia bagi kita tentang kelebihan kita ni sembahyang Isya berjamaah dan seolah-olah dah dapat beribadah adalah berqiyamul lail sepanjang malam tersebut, seperti dia sembahyang sepanjang malam. Ini adalah kelebihan solat subuh dan solat Isya secara berjamaah. Ini patut kita ambil lah mesti apa nama, keuzuran. Solat zuhur tengah kerja tu mungkin ada sikit kesusahan bagi orang yang bekerja. Zaman Nabi pun ada yang bekerja, dia pun duduk jauh kerja dekat pasar, nak balik semua di Masjid Nabawi payah. Lepas tu zaman Sayyidina Osman dia buat azan 2 kali. Azan 2 kali tujuan untuk apa? Untuk panggil orang sembahyang Jumaat. Azan di masjid pasar. Sebelum sudah kelebihan sembahyang juga pada orang sembahyang tempat dia tu. Kalau boleh main ke masjid lagi baik daripada sembahyang di tempat dia ataupun di pasar dia. Menunjukkan ada sahabat Nabi yang sembahyang di pasar tidak hadir untuk solat berjemaah di masjid pada waktu itu biasa. Ada hadis Nabi kata sembahyang jemaah di masjid lebih baik daripada sembahyang di rumah dia ataupun di pasar. Menunjukkan keuzuran itulah dipahami. Dan sengaja waktu zuhur dan waktu asar ni susah. Orang kerja awal, tapi tak ada lah sampai semua orang kerja awal tu keluar. Ada sebahagian tu keluar, sempat lagi sembahyang subuh di mana-mana masjid kalau nak singgah. Jadi solat subuh dan solat Isya ni memang waktu kita boleh nak buat berjemaah. Cuma kadang pernah baca basyirin masyai'in fi zulam lil masajid bi nuri yaumil qiyamah. Berikan khabar gembira kepada orang berjalan kaki untuk ke masjid pada waktu gelap malam, ke masjid. Berikan khabar gembira kepada orang berjalan kaki ke masjid pada waktu gelap malam. Waktu gelap dengan dia akan mendapat cahaya yang terang benderang pada hari kiamat esok. Orang yang berjalan kaki, orang yang berusaha mai ke masjid pada waktu gelap ni subuh lah, subuh dan juga waktu Isya. Selagi mana kita hidup ni, jangan kita ambil mudah dalam perkara solat berjamaah di masjid ataupun masjid dia ataupun di surau lah bagi orang yang di surau. Tapi di masjid, kalau dekat masjid ni tak ada alasan lah. Untuk paling kurang apa saya dah sebut tadi beribadat 4 kali ganda semua tu adalah seperti yang kita sebut tadi lah. Cuma tu lah saya nak sebut satu riwayat daripada Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau menyebut hadis man hafaza ala hataini salatain fi jama'atin 40 lailah kutibat lahu bara'atan.
bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Al-Baqi bawa satu hadis yang Nabi sebut, sesiapa yang menjaga dua salat ini, salat subuh dan salat isyak, dalam keadaan berjemaah, maka dia bara'atu minan nar, pelepasan daripada azab neraka. Yang kedua, wa bara'atu minan nifaq, dan pembebasan daripada sifat orang munafik. Siapa yang boleh jaga sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, dia akan dapat selamat daripada api neraka. Dan orang yang munafik ni tiga yang jelas. Tanda orang munafik, iza haddasa kadzdzaba, cakap dia bohong. Iza wa'ada akhlafa, bila janji dia mengingkari, mencanggahi janji dia. Iza atumina khana, bila dia bagi amanah dia khianat. Dan kalau dia bagi amanah dia khianat. Kalau dia bergaduh orang, dia melampau, dendam, melampau. Ini adalah perangai orang munafik. Tapi kalau orang tu konsisten melazimi solat subuh dan isyak berjamaah, dia terhindar daripada perangai orang munafik yang disebut dalam hadis ini. Ini riwayat dalam Sahih Baihaqi juga ada dalam, tapi poin dia selamat daripada perangai orang munafik dan juga selamat daripada neraka. Cuma disebut dalam riwayat tersebut selama 40 hari. Hari pun tapi disebut dalam Sunan Tirmizi tu, Nabi sebut man shalla lillah arba'ina yauman, siapa yang sembahyang kerana Allah 40 hari, fi jama'atin, dalam keadaan berjemaah, yudri, itu dia baginya dua pelepasan. Pertama, selamat daripada api neraka. Yang kedua, selamat daripada sifat orang munafik. Jadi ada riwayat sikit bezalah, cuma yang sebutnya ada juga riwayat dalam Sya'ab sempat takbiratul ihram imam, maka dia dapat pahala, kelebihan dia dicatat baginya dua pelepasan, satu daripada api neraka, yang kedua daripada sifat orang munafik. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kita masuk hadis ke-46. Ada masalah lagi ni. Kita masuk hadis 46. Hadis 46. Hadis daripada An Jabir radhiyallahu anhu, hadza salat di masjid aku ini, yakni Masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Lebihlah afdal, lebih baik pahala. Wassalatun fil masjidil haram, dan satu salat di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi salatin. Satu salat di Masjidil Haram tu lebih baik daripada 100,000 mi'ati alf, 100,000 salat di tempat-tempat lain. Satu salat di Masjidil Haram lebih baik 100,000 kali, 100,000 solat berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi hadis 46 ini menceritakan tentang kelebihan solat di Masjid An-Nabawi dan Masjid. Utamakan dia pergi haji, tapi kadang haji di kota yang kita mampu pergi umrah lah. Pergi umrah dapat kelebihan solat di sana. Nabi kata la tashuddu rihal illa ila salasatil masajid. Janganlah kamu ni bersusah payah berjalan melainkan ketiga masjid ni. Pertama Masjidil Haram, kedua dia tiga tempat ni lah kamu patut pergi dulu. Apa dia? Masjidil Haram di Mekah lah, dia ada Kaabah di sisinya, ataupun Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah. Satu lagi di Masjid Confirm dah, tak ada khilaf. Daripada kita pitang lain yang belum tentu ada keberkatan dia, tapi Masjidil Haram ni dan Masjid Nabawi dah confirm ada keberkatan dia. Nak berjalan ta'lim pun berjalan, tapi keutamaan dia pada dua tempat ni. Kerana Nabi sebut solat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi tu lebih baik daripada solat di tempat lain masjid lah. Bukan di hotel atau berjalan. Kadang-kadang orang ni bayar mahal-mahal pergi berjalan lah. Dia suka berjalan ta'lim. Dia kira nak beli belah lah.
pun tak dapat kat Raudhah, Nabi sebut di masjid Nabi. Raudhah ada kelebihan lah, tapi kalau tak boleh masuk Raudhah, orang dia penuh, ataupun kita dah masuk sejak dah keluar balik, tak apa, semayang lah. Di mana-mana dalam Masjid Nabawi itu dapat kelebihan 1000. Tapi orang kadang dia akan boleh, dia kira nak balik ya. Kira nak balik dululah. Dia kira dalam penting dia kira nak percaya skrim dia apa. Tak tahu lah, dia kira nak jalan pergi nak jalan. Rugilah sebab nak pergi kita bayar mahal dah. Dia kira nak pergi minum sunta, itu tak payah. Di sini boleh beli, order je. Tapi dia cari benda tu, cari baju, jubah. Tak payah jubah kat sini banyak. Tak. Kalau sembilan Masjid Haram banding dengan di tempat-tempat lain. Ni banding. Peluang dia ada, cuma kita nak ambil ataupun tidak manfaat daripada kehadiran kita di sana. Okey, dan saya tak ada lah tempat lain biar afdal. Tak ada siapa boleh klaim tempat dia lagi baik daripada tempat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Hatta di mana pun, di negara hati. Terus Masjid Al-Aqsa yang sebut diberkati. Diberkati di Masjid Al-Aqsa tu, allazi barnahullah. Nabi sebut, Quran sebut. Lebih kata barakah. Mekah tu diberkati. Jadi banyak jelas menyebut kelebihan. Ketiga, merebut ganjaran besar yang diberikan Allah SWT disebut. Okay, yang lain tu saya dah sebut tadi dah. Cuma itulah, ada riwayat yang salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal azab wa bari'a minan nifaq. Ya, hadis ni di setiap fardu, salat fardu tu 40 kali tu dia buat sempat dia tak terlepas walaupun satu salat, tempat dia yang imam, maka dia selamat daripada api neraka, selamat daripada azab, dan juga selamat daripada nifaq. Tapi hadis ni dhaif. 40 hari, 40 kali salat fardu sempat kita kalau pergi Madinah 3 hari je, 4 hari. Sebab nak dapat salat fardu 40 kali. Tapi hadis tu dhaif lah. Dan setiap dapat 40 waktu tanpa gagal. Satu waktu. Kalau dia termis tak dapat lah. 40 waktu bersama imam mayang pada setiap. Sebab kita yang penting ambil hadis kita baca malam ni, satu solat di Masjid Nabawi dapat 1000 kali solat. Lebih baik daripada 1000 kali solat di tempat lain. Dan satu solat di Masjid Haram lebih baik daripada 100,000 kali solat di masjid-masjid yang lain. Itu kelebihan yang dapat kita sebut pada malam ni. InsyaAllah lepas kita masuk hadis yang ke-47, masih cerita tentang kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Dan kita akan tengok adakah maksud semua tanah haram tu dikira dia adalah dapat pahala 100,000 kali ganda tersebut. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kita berhenti kat tu, kita boleh kata sebagai kafar.